Yeah, yeah, yeah. Oh, let's get it, let's go. Yeah, yeah, yeah. Oh, let's get it, let's go. Yeah, yeah. Let's get it, let's go. Yeah, we in the zone now, in the zone. Money on the floor now, on the floor. Never seen a crew so fly, yeah, we taking over the town. Taking over. Watch them throw it back for a stack, make it bounce for a while. See the vibe go low. Got no time for being shy. With all this paper I can buy. Wanna see you moving now. I can do this all night. Yeah, it ain't even a try. Black truck pulling up to the back door. They already know what we came for. Got the whole section going crazy, that's a fact though. She a bad thing, so on the main floor. She already know it, yeah she know it, yeah she know it. She a bad thing, and she ain't afraid to show it. Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama dengan seorang pengusaha ladang kelapa sawit. Boleh Encik perkenalkan diri, nama dan berasal daripada mana? Okey, terima kasih. Saya Muhammad Mujahid bin Alias, memang menetap di kampung ni lah. Kiranya kebun ni di kampung penempatan saya lah. Saya berumur 33 tahun. Mengusahakan sawit ni dah ikut zaman ayah. Ini saya teruskan legasi ayah tu lah. Okey, boleh saya tahu berapa keluasan ladang kelapa sawit Cik Mujahid ni? Okey, keluasan keseluruhan kebun saya setakat ini 15 ekar. Di beberapa tempat lah, beberapa lokasi. Keseluruhannya 15 ekar. Okey, berapa lama Cik dah guna baja ajik untuk ladang kelapa sawit ni? Okey, untuk ladang saya yang 15 ekar ni, saya menggunakan semenjak mula tanam hingga sekarang dah. Hampir 15 tahun lah. Saya tahu apa kesan yang Cik nampak selama penggunaan baja ajik dekat ladang ni? Okey, selepas penggunaan baja ajik selama 15 tahun, apa yang saya lihat, buah makin besar. Dan yang paling penting, musim melawas tu dia tidak terlalu jatuh sangat hasil dia sebulan lah. Maknanya musim melawas tetap ada tetapi tidak terlalu teruk. Maknanya konsisten lah tiap bulan tu. Okay, awak boleh tengok penghasilan buah di pokok. Untuk penghasilan load yang saya ada semenjak menggunakan baja ajik, sebulan musim melawas akan dapat 1.2 tan. Itu musim melawas. Untuk musim buah tengah banyak, dia boleh mencecah 2 tan untuk 1 ekar. Kiraan purata sebulan untuk setahun 1.5 tan untuk 1 ekar. Itu purata lah. Campur antara musim melawas dan musim banyak, 1.5 tan tu kiranya purata untuk setahun lah. Untuk 1 ekar. Okay, next kita nak tanya macam mana pula dengan pembentukan buah? Okay, sepanjang pengamatan saya di ladang saya ini, saya lihat bunga jantan tersangatlah kurang. Bila bunga jantan tu kurang, maka penghasilan buah pun seperti yang kita lihat, buah penuh. Bila bunga jantan kurang lah maksudnya. Okay. Tengok buah pun bertingkat-tingkat. Lepas tu saya tengok dari segi kepadatan buah tu semakin meningkat. Dari segi berat buah, bunga pun mudah lekat lah. Kalau bunga begini banyak, dia mudah lekat. So, buah untuk pokok ni pun dah banyak Kita tengok. Yeah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, ada 13 ya? Ya, betul. Selama 15 tahun penggunaan baja ajik dekat ladang ni, apa perasaan Cik Mujahid? Alhamdulillah, sepanjang 15 tahun saya menggunakan baja ajik, saya sangat berpuas hati. Dan saya insyaAllah tidak akan bertukar ke baja lain. Ajik Sierra F Gas Plus Padu! Okay, so macam mana Encik Mujahid dapatkan baja ajik? Saya dapatkan baja ajik di PPK Cino, berdekatan Sempang Bukit Lada. Let's get it, let's go! Yeah, yeah, yeah. Let's get it, let's go. Yeah, yeah. Let's get it, let's go. Yeah, we in the zone now, in the zone. Money on the floor now, on the floor. Never seen a crew so fly, yeah, we taking over the town. Taking over. Watch them throw it back for a stack, make it bounce for a while.